dia sangat. Tapi lepas mak dia meninggal memang sepenuhnya lah berubah. Lepas tu Abirah ni dia merupakan seorang yang penyayang. Sebab apa? Sebab dia sanggup untuk, macam Ani cakap tadi, sanggup untuk menolak belajar ke luar negara. Lepas tu dia sanggup untuk bekerja berdekatan dengan rumah dia untuk menjaga abang. Lepas tu Abirah ni dia seorang yang prihatin kerana dia sanggup untuk tunaikan semua permintaan ayah dia, iaitu ayah dia kan nak makan bulan 9. Lepas tu dia terpaksalah masak walaupun dia tak tahu nak masak. Lepas tu anak-anak yang lain tidak dapat nak baliklah sebab dia orang busy, dia orang sibuk bekerja. Dia orang tak tahu yang malam tu adalah malam terakhir ayah mereka. Boleh tak seorang saya nak tolong baca benda ni, definisi watak. Okey, Tasni. Definisi watak. Watak merupakan gambaran tentang pelaku yang memegang peranan dalam cerpen, baik manusia atau binatang, yang meliputi bentuk tubuh dan sifat pribadi. As of command. Terima kasih Tasni. Okey, watak ni dia adalah pelaku yang memegang peranan yang penting dalam sesebuah cerpen. Dia tak kira dia benda hidup ke, dia benda tak hidup ke. Dia boleh jadi manusia, boleh jadi haiwan, boleh jadi tumbuhan. Seperti contoh kalau kita tahu cerpen anak-anak yang berlipangan kan, watak utama dia siapa? Seekor ikan. Dia boleh jadi dalam pelbagai bentuk. Okey? Faham semua? Okey? Siapa nak baca? Saya. Okey, Daniel. Bangun. Definisi perwatakan. Perwatakan pula merujuk kepada sikap, kebolehan, tabiat, kelakuan dan sesuatu yang berhubung dengan tingkah laku watak. Dua-dua ya? Oh ya, betul. Perwatakan adalah usaha pengarang melahirkan watak-watak yang hidup dan nyata dalam cerita. Bagus, terima kasih Daniel. Okey, perwatakan ni dia macam contohlah kita marah kan? Pastilah kena ada macam dialog marah untuk menghidupkan sesebuah cerpen tu. Barulah nampak macam cerpen ni nampak betul-betul terjadi. Ya, faham? Faham. Okey, kita akan pergi ke watak dan perwatakan. Sebelum saya pergi ke watak perwatakan, watak ni dia ada dua, watak utama dengan watak sampingan. Watak utama ni dia fungsi dia untuk menggerakkan cerita. Lepas tu watak sampingan ni dia membantu watak utama dalam menggerakkan cerita tersebut. Okey, contoh watak Abirah. Watak Abirah ni watak utama. Okey, Abirah ni dia boleh digambarkan sebagai seorang penyayang. Contoh dia sayang ni apabila dia sanggup untuk masak bulan 9 untuk abang. Lain contoh adalah dia sanggup untuk tolak belajar ke luar negara. Lepas tu prihatin ni dia prihatin terhadap hasrat abang untuk makan bulan 9. Dia masak lah walaupun dia tak pandai. Lepas tu bertanggungjawab ni dia contoh dia bekerja berdekatan dengan rumah dia untuk semata-mata untuk menjaga ayahnya. Dan taat kepada agama apabila dia nak kejutkan ayah dia solat subuh. Okey, watak sampingan nombor 1 adalah abang. Abang ni seorang yang penyayang. Contoh dia sayang, dia panggil anak dan cucu dia untuk makan bersama-sama semasa dia nak makan bulan 9 lah. Lepas tu bertanggungjawab. Abang ni dia bertanggungjawab sebagai ketua keluarga dan abang juga seorang pesara guru. Okey, watak sampingan lain kita ada Acik, Along, Angah dan Dr. Lokman. Angah ni dia mempunyai isteri yang sangat mengandung dan merupakan anak ketiga abang. Lepas tu Along dengan Angah sama je sebab dia pentingkan kerja dia. Pentingkan kerja mereka berbanding dengan
Faham semua? Setakat ni okey? Okey. Okey, kita akan main satu permainan. Mainan ni senang je. Cikgu akan pilih 3 orang murid untuk datang dan ambil setiap irisan pizza ni dan jawab soalan. Okey, boleh?